A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera kepada semua yang dipilih Allah pada hari ini, yang dipimpin oleh program Back to School yang dijalankan di Shah Alam, merupakan satu daripada sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh masyarakat untuk kita membangun sebagai sebuah negara, sebagai sebuah keluarga yang benar-benar mampu untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dimanapun kita berada. Jadi selamat datang diucapkan kepada pengacara majlis, kepada semua penganjur dan kepada semua ibu ayah yang dipilih Allah pada hari ini. Mudah-mudahan pilihan ini menjadi satu ruang untuk kita merasa bahawa menjadi ibu ayah adalah satu anugerah. Jadi ibu ayah bukan satu beban. Jadi kalau kita kata tajuk hari ini anak hebat bermula dari rumah, bermakna yang perlu hebat adalah tuan rumahnya, adalah ibu dan ayahnya. Karena tidak ada kehebatan yang boleh bermula dari luar rumah. Kerana guru pertama anak-anak adalah ibu dan ayah. Seorang ibu mewakili 10 orang guru di sekolah. Kalau di sekolah ada guru, di rumah seorang ibu yang Allah pilih jadi insan paling istimewa, menjadi seorang insan yang paling kuat, menjadi seorang insan yang paling tinggi motivasinya, menjadi seorang yang paling cinta abadi kepada seluruh keluarganya. Tidak ada cinta paling ikhlas, tak ada cinta paling mahal, tak ada cinta paling istimewa selain daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya, seorang ibu kepada keluarganya. Harus melebihi daripada cintanya pada kerjaya, cintanya pada yang lain. Jadi hari ini Back to School kita nak bercakap soal cinta. Kerana tidak ada rumah paling bahagia kalau rumah itu kering dari kasih sayang, kering dari cinta. Perkataan kasih sayang boleh diungkap tapi tak dirasa, itu maknanya kosong. Anda berbohong dengan diri sendiri. Saya sayang keluarga saya sayang suami saya sayang anak saya, tapi tak sayang dengan Tuhan pencipta. Letih. Kita ada berbagai kaum di sini, tapi yang pasti kita dicipta oleh pencipta yang sama. Ini kuncinya. We are created by the same creator. Kita dicipta oleh Tuhan yang sama. Tetapi untuk anda pegang sebagai kehidupan, terpulang pada anda. Kerana kekuatannya nak dibangun. Apa tanda kita dicipta oleh pencipta yang sama? Kalau mikrofon ni boleh dibesarkan sikit volume, sebab saya masih dengar suara saya. Ada yang adjust. Tak bulat bunyinya. Dia mesti membalik, suaranya membalik ke saya. Oh, hilang tu. Up. Tak jadi ni. Kecil sangat. Aduh, tapi voice is not good. Saya, dia suaranya membalik ke saya. Dia patutnya lantunnya keluar. Try your best. Dan saya tak payah jerit. Saya bercakap biasa tapi bunyinya luar biasa. Sebab itu kalau penyanyi mikrofon salah dia tak nyanyi. Okay, minta banyak-banyak, betul upgrade sikit supaya saya tak jerit. Nanti hilang suara. Okay, jelas? Jadi sekali lagi yang kita nak pegang prinsip paling penting. Kita dicipta oleh pencipta yang sama. Apa tandanya? Ada tak orang yang punya darah bukan merah? Ada ke tak ada?
Darahnya hijau ke biru ke coklat, tak ada. Betul tak? Apapun etniknya, apapun kaumnya, apapun jenis orangnya, di mana pun dia lahir, tetap darahnya merah. Tetap ada 2 kaki 2 tangan, kecuali yang istimewa. Tetap ada 5 jari atau 10 jari atau 11 jari atau 9 jari atau 7 jari. Itu istimewa. Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Jangan kata saya wah ni pasal gini, saya wah ni pasal gini. Tak. Oleh kerana kita dicipta oleh pencipta yang paling hebat, the most beautiful, the most powerful. Tidak ada kuasa paling berkuasa selain pencipta. Maka untuk menjadikan rumah kita sumber bahagia, rumah kita dikatakan melahirkan anak hebat, harus tanya diri kita, aku dekat ke jauh dengan pencipta? Dia bagi aku makan, bagi aku minum, bagi aku rezeki, bagi aku hidup sampai sekarang. Bagi aku kaki, bagi aku tangan, bagi aku mata, bagi aku telinga. Aku guna tangan untuk apa? Untuk lempang ke apa? Untuk cari rezeki tak halal ke apa? Atau untuk apa-apa? Selain daripada untuk membajentuh anak yang sangat hebat. Anak perlu sentuhan, dok. Boleh faham? Anak perlu perhatian. Anak perlukan apa dia? Trust. Siapa percaya anaknya 100%? Siapa percaya anaknya 100%? Loh, busuk hati punya parent. Kenapa tak ada yang angkat? Anda sedar tak anda tua besok anak ini yang akan jaga anda? Anak ini yang akan bagi suap nasi ke bibir anda, ke mulut anda, yang akan pimpin tangan anda. Satu dari sebab anak hilang kekuatan dan keyakinan sebab dia tidak pernah dipercayai. Boleh? Siapa isteri yang percaya suaminya jujur 100%? Ini puncanya. Okay? Saya masih tak berapa puas hati dengan mikrofon. Okay. Tambah banyak. Sekali lagi saya ulang, wahai isteri. Berapa orang isteri yang percaya pada suaminya 100%? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain jadi apa? Kita tak kira etnik, kita tak kira kaum. Saya kira perempuan yang namanya isteri. Inilah sumber pertama yang kita tidak mampu memberi kasih sayang kerana hatinya kotor, otaknya kotor. Boleh faham? Kalau nak dapat anak hebat, mak ayah dulu kena hebat. Kalau isteri tak boleh percaya suami, dia nak percaya siapa? Percaya TikTok. Percaya benda tak hidup. Betul ke tidak? Sebab itu diciptakan benda-benda tak hidup yang nak menghidupkan orang yang dah mati. Orang yang tak percaya diri sendiri, orang yang tak percaya dengan orang yang memberi rezeki kepada dia, orang yang tidak percaya, orang yang tidur sebelah dia, orang yang tidak percaya pada suami membekalkan anak kepada dia atas izin Allah, tidak akan jumpa namanya bahagia. Tidak akan jumpa namanya kasih sayang. Tidak akan mampu memberi. Sebab itu hari ini keluarga pecah. Setiap 11 minit satu keluarga pecah. Sampai hujung tahun ratus jumlah keluarga yang pecah. Bukan saja generasi muda,
Bukan saja generasi 5 tahun ke bawah. Cakap siapa-siapa, no problem. Betul tak? Kalau tidak, awak berdosa 10 kali. Bukan saja masuk neraka, tapi sementara nerakanya di dunia. Dia tunggu. Anak yang nak terjun tingkat. Ya Allah, saya dah naik ke tingkat saya ni, tingkat 27. Telefon pukul 3 pagi. Awak nak terjun silakan, tapi tolong turun sekejap. Sebab awak sudah ganggu saya hendak awak buat air dulu. Milo ke, Nestem, apa ni, Holik ke apa ke, bagi tenaga kuat sikit untuk terjun. Boleh faham? Awak ambil untuk solat 2 rakaat dulu. Kemudian telefon saya balik sebelum kamu terjun. Tak boleh cakap, jangan terjun, jangan. Setannya akan lonjak-lonjak lagi. Maka kalau cerita bunuh diri, cerita kena kelar-kelar ni, cerita macam-macam ni, Umi dah banyak benar dah, muntah dah ni. Nak disimpan, kau tulis tak cukup hari tu. Okay? Jadi sekali lagi, satu daripada puncanya kerana mak dan ayah tak sayang anak. Mak tak percaya ayah, ayah tak percaya mak, letih tak? Anak mengagam, cakap dekat ayah kamu. Cakap dekat ayah, cakap dekat mak kamu. Okay. Yang terjadi bukan parent yang ngangan. Parent yang educated tak boleh selesai masalah sendiri. Berpunca tadi pertama, dia sayang suami tapi tak sayang pencipta. Dia sayang isteri tapi tak sayang pencipta. Dia sayang anaknya tapi tak didik anak. Jumpa Allah, jumpa Tuhannya. Tak kira agama pun pulanglah. Kerana kekuatan yang nak dibangun, kita kena ingat, we are created. Kita dibina, dicipta oleh Tuhan yang sama. Jadi sekali lagi, kalau dia Islam, dia percaya Allah. Jadi peganglah anak, daftarlah anak jadi hamba Allah. Supaya anak tak jadi hamba setan. Kalau dia ibu bapa, maka jadilah ibu ayah yang mampu cari duit halal. Jadilah ibu ayah kerja apa pun tak kisahlah. Dari rumah ke luar rumah ke, dari bendul ke, dari beranda ke, daripada mana ke duitnya. Pastikan duit yang dibagi suap ke anak itu duitnya halal. Kadang-kadang kita melihat anak orang kaya lebih sakit problemnya. Lebih besar problemnya. Kita bimbang. Umi untung izin Allah jadi anak yatim dari kecil. Tak pernah rasa ada duit banyak. Okay, makannya nasi. Bungkus sambal bawa ke sekolah. Tak pernah ada tambang, tak pernah ada duit belanja sekolah. Jadi tak pernah rasa bukan I want to be like this ada. I want to survive. I want to survive myself. Saya nak mampu hidup dan nak hidup ke mak saya dapat pergi Mekah. Itu niat pertama. Kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Belajar menghidupkan diri. Anak kita tak tahu nak hidup sebab mak ayah tak bagi contoh nak hidup macam mana. Sebab itu caring itu, ambil berat itu, ambil tahu itu merupakan satu pada modal untuk sembang. Hari ini benda Allah ni membuat kita bisu di rumah. Suami tak sembang isteri, isteri tak sembang suami, anak tak sembang sama anak. Anak duduk bilik cari tempat sudut mana-mana duduk sorang-sorang, gelak sorang-sorang macam orang gila. Betul ke tak? Siapa beli? Mak dia beli. Kenapa beli? Dah nak sebenarnya. Jadi sekali lagi beli tak salah. Tapi sayangnya tak dia bagi jumpa Tuhannya dulu. Ada masa untuk diri, ada masa untuk Tuhan, ada masa untuk mak ayah, ada masa untuk study, ada masa untuk sembang, ada masa untuk jalan-jalan. Tapi kalau sepanjangnya jalan nak jadi apa? Kalau sepanjangnya tengok dalam ni nak jadi apa? Jadi mak ayah. Kadang-kadang mak ayah lebih teruk daripada anak-anak. Kayak order barang shopping tengah malam. Betul ke tak?
Dia tak tahu anaknya tidur pukul berapa. Dia tak tahu, tak pernah pesan nak baca apa. Anak tak ada jadual di rumah, bagaimana mengurus diri. Mandi pukul berapa, terpulang kamu lah. Nak makan pukul berapa, lantak kamu lah. Boleh faham? Di rumah yang tidak ada sistem, baginya duit 4 guni pun tak jadi orang juga. Ni kata nak dapat bantuan, betul tak? Zaman Umi orang susah, tak pernah ada orang nak bagi bantuan. Okay. Self-surviving. Nak hidup jalan, tak nak hidup mati. Walaupun kerjanya nak orang getah bersawah dan bendang jagung, tanah ubi, tanah keladi. Okay, itu zaman dia, zaman dulu. Lah ni tak boleh pakai dah, betul? Yang nak dipakai how to be, macam mana nak buat kita boleh survive. Sebab itu nombor 1 Tuhan. Nombor 1 tak ada pilihan. Tak nampak Tuhan, tak kenal Tuhan, tak rasa Tuhan, tak ada rasa mati itu di tangan Tuhan, tak rasa nak jumpa Tuhan, tak rasa nak jadikan anak sebagai pengikut Tuhan, tak jumpa namanya bahagia. Renti je lah. Duduklah rumah 10 tingkat pun mati kakak ada. Boleh faham ada tak? Kita kadang rumahnya kecil, makannya sikit, bajunya sikit, tu pun sikit. Lah, saya baju sekolah 1 je, balik sekolah basuh sidai. Boleh pergi sekolah tak? Boleh. Kita pun tak ada 4, tak ada 5 anak uniform, mati ya. Itu pun mak ayah basuh lagi, bukan anak. Sekali lagi bangun, anak yang tidak diajar untuk mengurus diri di rumah, anak yang tidak akan jadi orang. Okay? Anak akan jadi sotong. Tangannya banyak, tak boleh jalan, tak boleh pakai. Boleh faham? Anak yang tidak dilatih. Sebab itu rumah ada sistem macam mana? Anak bangun pukul berapa? Anak sarapan pukul berapa? Anak kemas rumah pukul berapa? Anak nak baca pukul berapa? Anak pergi library pukul berapa? Anak tengok TV pukul berapa? Okay, saya bawa seorang daripada anak saya. Tengok TV, minta maaf banyak-banyak. Kalau tak lepas tengah hari dan sebelum asar. Maknanya ada masa berapa jam? 2 jam je. Itu dulu. Lah ni handphone 24 jam. Siapa nak tahan? Kalau tak ditanam sistem dalam kepala. Sarapan sama-sama bangun. Cuti tak cuti pukul 7 dah bangun. Pukul 8 dah sarapan. Rumah dah kemas pukul 9. Pukul 10 siap untuk masak. Sistem itu kena jelas. Anak nombor 1 bersepinggan, anak nombor 2 lipat kain, anak nombor 3 sapu sampah, anak keempat cuci kereta. Apa-apalah. Artinya anak dibantu untuk self-surviving. Anak dibantu untuk berdikari. Anak dibantu untuk menghargai. Ini rumah kita, bukan rumah mak, bukan rumah ayah. Masak tugas semua orang, bukan tugas perintah-perintah. Makan apa, makan apa, makan apa. Akhirnya mak ayah tak tahu nak masak 5 jenis makanan. Seorang nak makan burger, seorang nak makan chicken rice, seorang nak makan seorang. Anak sekarang jadi raja, nak makan apa? Cantik sangat. Yang cari duitnya mak ayah, tapi nak pilih makan bagi ke anak. Pasal apa? Ini kesilapan besar sehingga akhirnya melahirkan raja-raja yang membuatkan mak ayah jadi hamba seumur hidup. Everything serve, semua nak disiapkan. Cantik muka. Maka sekali lagi, anak yang tidak tahu tanggungjawabnya di rumah, ni cerita rumahnya, tak ada cerita sekolah. Jadi pengawas lah, di rumah dia kena kerja. Kita jadi pengawas. So, saya dapat nombor 1. So, saya pandai, so jangan main-main. Kita pandai, kita nak baca buku je. Makan buku tu, jangan makan nasi. Boleh faham? Anak mi pengawas, anak mi masuk pertandingan, masuk sokan, masuk pertandingan, masuk bersyair, masuk semua. Boleh faham? Bukan kerana dia pandai, sebab dia baik. Pandai siapa bagi? Pandai mak ayah bagi ke, cikgu bagi ke, buku bagi ke, siapa bagi?
Nih, Allah bagi otak, Allah bagi pandai, kamu usaha je. Ada benih tanam. Tapi kalau tanahnya kosong, tanahnya busuk, tanahnya tak ada baja, tumbuh dah agak-agak. Maka sekali lagi mak ayah muda-muda, jangan sayang kerja sebelum sayang anak. Jangan beratkan kerja daripada sebelah rumah tangga. Kerana Allah tak tanya kamu di pejabat jadi bos apa. Tapi Allah akan tanya kamu jadi mak apa. Kamu jadi ayah apa. Hari ini anak yang tak nak jaga ayah mak yang tua-tua, ada 4 lori yo. Saya kerja macam mana. Okay? Hantar duit ke rumah orang tua-tua. Bukan murah loh. Di Subang Jaya 3,000. Seorang ibu tua yang disumbat ke situ. Walaupun anaknya 5. Pergilah rumah tua di Puchong. Anak 5, anak 3, anak 8, anak 7. Tapi anaknya dipus laju ke rumah orang tua. Kenapa? Kerana tanda dosa. Jaga takut banyak dosa. Dia tak tahu hantar ke rumah tu lagi bergantang-gantang dosanya. Bila anak tidak diajar apa pahala, apa dosa, dia tak belajar untuk taat perintah Tuhannya. Cara mana aja terpulanglah. Okay, Islam ada caranya. Kamu kalau nak jadi orang, faham 2 kalimah syahadah sepenuhnya. Ramai kita yang Islam tapi tak ingat bila mula 2 kalimah syahadah. Tak faham pun 2 kalimah syahadah. Kenapa solat saja perintah Tuhan? Ya Rabbi. Dia ingat solat tu untuk Tuhan. Solat tu untuk dia. Jadi anak nak jadi orang untuk siapa? Untuk anak ke untuk kita? Anak jadi baik bergantung balik pertama untuk anak. Sebab itu orang miskin macam Umi dulu. Mak kata apa? Pesan mak, kamu jadi anak yatim tu takdir Tuhan. Kamu tak boleh memilih. Jadi miskin itu pilihan Tuhan. Boleh faham? Pagi-pagi pukul 4 pagi pergi noreh dulu. Bernama getah dalam berjalan kaki 3-4 kilometer. Mesti balik pukul 10. Sebab pukul 10 bak sekolah tunggu. Nak sekolah petang. Kadang-kadang tak sempat mandi, lompat pakai uniform. Boleh faham? Susah itu mahal. Susah itu buat kita kuat. Susah itu buat kita sedar diri. Susah itu buat kita tak pernah rasa jemu untuk hidup. Anak hari ini semuanya mudah dan senang. Semua ujung jari mak sikit, mak. Ayah besar sikit gaji, nah ini kredit kad, makan dah pakai apa pun. Akhirnya anak belanja untuk cari bilik sewa di hotel. Untuk buat projek besar. Boleh faham? Maka sekali lagi bangun balik kekuatan. Kenapa nak bahagia? Kenapa nak anak cerdik? Nak anak pandai? Anak yang pandai tapi tak hormat mak bapak. Anak yang pandai tapi tak hormat guru. Anak yang pandai tapi tak hormat dirinya. Pakai sesuka hati, buat sesuka hati, berkawan dengan sesuka hati, berjalan sesuka hati. Kosong nilainya di mata Tuhan. Kosong nilainya di mata bumi ini. Sebab itu mak mi walaupun orang miskin. Mak nak pertama kamu jadi baik. Walaupun tak adalah baik sangat. Tapi jadi baik dulu. Baik cakapnya, baik gaulnya, baik dengan cikgu. Ya Allah, jadi murid kesayangan cikgu. Ya Rabbi. Tapi cikgu tu dosa lah, pilih kasih. Sebab orang miskin kan. Nak beli buku tak ada duit, anak pinjam, kata cikgu. Pensel tak ada, cikgu bagi pak. Orang miskin tambah 20 sen je. Tapi kena noreh dulu pagi-pagi. Jual kertas gerap baru dapat 20 sen. Tambang bahas. Tak pernah ada duit belanja. Sekarang duit belanja berapa? Jah 2, jah 3, RM5, RM10. Ya Rabbi. Cucu ni jah 5 je. Mak di WhatsApp. Mak tolong bagi ke Haris RM10. Loh.
Faham? Bagi RM5. Tanya balik, tadi beli apa? Beli ini. Faham? Jangan bagi buta-buta. Bagi RM2, tadi makan apa? Tak jadi makanlah. Bagi RM5, kamu makan apa? Ada RM5, tapi kawan Haris kata dia tak ada duit, bagi dia RM1. Datang sarang lagi, Haris beli 2, tapi ada kawan tu tengok je, Haris bagi 1. Berapa bagi-bagi orang tu duit kamu? Makan sendiri, faham tak? Masuk asrama pula, hai sendiri, jangan peduli orang lain. Akhirnya anak mati depan dia, dia tak peduli. Boleh faham? Jangan pesan pada anak, kalau ada orang pukul kamu, pukul dia balik. Ada tak? Orang usik kamu usiklah balik. Orang tumbuk kamu tumbuklah balik. Itu dosa paling besar seumur hidup. Boleh faham? Maka sekali lagi, rumah yang bahagia ini, rumah yang hebat ini, bukan duitnya Pak Timbun. Okay, saya tak pernah tidur tak tilam. Sebab itu tak rajin nak tidur lambat. Nak bangkit lambat. Sebab tak lantai. Sakit dah. Orang kena pusing sana, pusing sini, bangkit. Oi. Syukur Alhamdulillah rumahnya kecil, sepetak aja. Jadi tak ada kemas dengan rumah, tak ada nyapu sampah, tak ada. Kain baju pula pakai basuh. So pakai basuh. Sampai tua tak pandai lipat kain. Apa sebab tak pernah lipat kain? Tak pernah ada kain banyak. Basuh pakai. Itu contoh kelemahan. Jadi walau pesan apa tadi mak ayah? Kamu tak ada ayah, faham tak? Kita orang miskin, kamu tahu tak? Tahu. Orang miskin kena rajin, orang miskin kena sungguh-sungguh, orang miskin mesti senang dengan orang, senang hati dengan semua orang. Orang tu tengih kita ke, orang jeling kita ke, tak sedar diri anak yatim. Sedar mana tak sedar? Boleh faham? Jadi mak ayah Umi sangat-sangat berhutang budi dengan mak. Dibagi sayangnya sepenuhnya walaupun susah. Bendang sama, cancing ikan sama, noreh sama, semua sama. Itu ikatan paling mahal untuk kita jadi bermotivasi. Sebab itu dengan anak mesti cancing. Dengan anak jangan tengok salah. Karena kalau dia salah bermakna kamu ajar dia salah. Kan dia tengking kamu bermakna kamu hari-hari tengking dia. Anak gua ajar, lawan ayah macam tu. Ayah lupa, ayah yang ajar dia kurang ajar. Faham tak? Muka mak paling banyak gelap dalam rumah kan luar rumah? Tak berani cakap. Mak ayah banyak ketawa di rumah kan luar rumah. Kalau saya tanya tuan dia, tuan banyak gelap di rumah kan luar rumah? Tak berani cakap, tu luar rumah lah tu. Kalau dalam rumah macam ya Rabbi. Tanya isteri begitu, sebab itu nak kena keluar, boring duduk rumah. Mana tak boring, ledek 2 jam marah, 24 jam sakit perut, 24 jam makan cepat. Mak penat masak, faham? Anak kata apa? Kalau penat tak payah masak, grab je. Boleh faham? Kalau zaman Umi dulu tak masak, mati katak kita. Sekarang ini buka pintu je, ada itu, ada ini, ayam gunting tak gunting semua. Dewa. Betul tak? Anak tak mati ke bulur. Aduh. Zaman kita kemarin. Boleh faham? Maka berbanding balik dulu dan sekarang. Sebab itu tanya semua orang dewasa sekarang. Mak ayahnya bukan pandai sangat. Tapi mak ayah sangat rajin. Mak ayah sangat sayang, jangan buat perangai apa-apa, faham? Jadi anak baik, tak pandai pun tak apa. Itu lesen mak saya. If you want to be good to yourself. Nak jadi baik, baik dulu dengan diri sendiri, faham tak? Aku tak boleh malas, aku tak boleh tak mandi, aku tak boleh tak pakai tak sikat, aku tak boleh pakai selenge-selenge, aku tak boleh pakai jaket yang memang tu. Betul tak? Macam nak pergi pejabat. Okey je. Orang tua tak sedar diri. Kerana nak latih diri, sayanglah diri yuk. Umi insya Allah tahun ini
Hari lahirnya ke-74. 75. Banyak. Faham tak? Pakai lagi macam orang muda-muda sebab masih muda, betul? Siapa nak masuk syurga dia mesti muda, betul ke tak? Muda bukan wajahnya, muda bukan umurnya, muda adalah semangatnya, muda adalah cita-citanya, muda adalah untuk berbakti, muda artinya nak jumpa Allah dalam keadaan bahagia. Tadi minta di rumah, ya Allah jangan matikan aku atas pentas, ya Allah. Kesian penganjur nak urus jenazah. Faham tak? Sebab dah tua. Faham ke tak? Semua kita akan tua. Kalau mudanya tak baik, jangan fikir anak nak layan. Jangan fikir anak nak jaga. Mak yang popeng. Yang anak suka kan? Boring duduk rumah mak kita. Waktu berita tak habis-habis. Boleh faham? Umi sedang menghadapi seorang tua umur 94 tahun. Sedang sakit, bedridden. Tapi yang keluar dari mulutnya tak ada yang manis. Yang keluar dari mulutnya semua jorobi. Yang buruk-buruk, yang sakit hati, yang bengkak betul, yang benci orang. Karena dari mudanya banyak benci orang. Kerana dia orang kaya. Pandang orang gaji. Aduh. 94 tahun. Faham tak? Sampai orang gaji balik kampung. Anak-anak sikit perut nak jaga. Dan terlentang nak pasang pampers, nak suap makan. Sakit perut tu. Yang datang jaga tak ada yang bahagianya. Umi yang bukan anak pun datang kena empuk juga. Kerana dia sudah biasa bercakap yang keras-keras, yang sakit-sakit, yang memalukan dan yang melukakan. Saya mohon pada mak ayah dari sekarang sampai mati minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku mak yang baik pada anak. Jadikan aku isteri yang baik pada suami. Jadikan suami aku baik dengan aku dan baik dengan anak. Anak-anak itu doa paling mahal. Ada duit tapi gedekut dengan isteri, dengan girlfriend belanja macam-macam. Sakit perut tak? Ada orang yang tidak gembira di rumah, cari gembira di luar rumah. Lampang baru dia tahu. Dia tak tahu dosanya setengah mati. Nak matinya susah. Sebab itu hari ini ramai anak muda tak nak bercakap dengan orang tua. I don't want to talk with her. I don't want to talk to. I don't want to share. Sampai mengandung nak lahir anak dua nikah tak bercakap dengan mak ayah. Okay? Cakap dengan orang lain. Jadi saya mohon dari hari ini mak ayah tolong buat kontrak dengan anaknya. I love you so much. Mak paling sayang dengan kamu. Kamu jadi penyangak, perompak, lanun ke apa ke. Tetap kamu anak mak datang tak mak anak orang. Salah besar mana pun datang cerita kan. Kat mak, kongsi dengan mak. Kongsi dengan ayah. Ayah tak tahu, tanya mak kamu. Bila anak cerita masalah dengan mak ayah kata apa? Cerita dengan ayah, tanya mak kamu, cakap mak kamu tahu lah, ayah mana tahu. Lepas tangan dapat ayah dungu macam tu. Letih weh. Ayah, faham tak? Bincang dengan ayah. Ayah bukan tahu apa. Cakapkan mak, bincang dengan mak. Jadi sekali lagi ayah yang ada dalam dewan ini, jangan jadi tunggul dalam rumah. Nanti ayah balik mak cakap kat kamu, faham? Ke mak bila ayah balik ayah cakap apa kamu buat? Jangan. Jadi bila ayah balik anak buat apa? Tak jumpa ayah weh. Boleh faham? Jangan ugut. Ayah jangan ugut. Ada masalah cerita dengan ayah. Mukanya muka apa? Muka seronok ke muka bawah? Sakit perut ke muka apa?
Walaupun di pejabat kena marah, kena empuk, kena segala. Tapi balik rumah hadiahkan apa? Allah, bahagia. Assalamualaikum. Ayah dah balik. Nak cabut lagi. Satu kes. Ayah, suaminya kahwin 2. Anak tak setuju, isteri pun tak setuju. Bila ayah balik, apa terjadi? Anak je 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri buka pintu. Senyum tak agaknya? Muka nak senyum. Balik dari rumah isteri muda. Betul? Anak dengar je kereta ayah. Apa jadi? Hilang semua. Akhirnya ayahnya datang. Doktor, macam mana nak buat? Saya balik rumah saya macam pergi tanah perkuburan. Tak ada orang tegur, tak ada orang gembira, tak ada anak nak makan sama, pada noneh-noneh. Nasib! Siapa buat rumah banyak-banyak tapi tak kerti jaga? Boleh faham? Buat rumah 2-3 sebab duit banyak. Jangan. Akhirnya 3 isteri tak nak terima dia. Boleh faham? Datang balik nangis. Saya nak buat macam mana, doktor? Kau buat masalah datang ke aku pasal apa? Akhirnya Min kata pergi senyap-senyap, pergi Mekah. Minta dengan Allah, nangis dekat Abah. Supaya dilembutkan semua hati yang kamu nikah. Boleh faham? Dengan syarat kamu dekat dengan Tuhan. Kamu dekat dengan Quran. Kamu dekat dengan mak kamu. Selama hari ini mak kamu jadi sampah. Kamu tak kisah sebab kamu kaya dan mak kamu tak ada duduk dengan kamu. Hati-hati wahai si anak. Ibu ada satu perasaan paling istimewa yang Allah bagi. Anaknya 5, tapi dia nak pergi rumah anak nombor 1 je. Dia tak nak pergi anak nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kalau pergi pun sekejap. Kalau rumah anak nombor 1, maulah 5 hari kau. Kan? Kalau banding saya dengan kakak saya ada 3 beradik je. Mak saya sampai rumah saya. Nanti dulu, lambat lagi nak balik. Mau sebulan. Tapi singgah rumah kakak saya. Betul kakak saya peniaga, sibuk banyak. Duitnya banyak, sibuk pun banyak. Aku tak ada orang cakap macam mana. Paling banyak duduknya 3 hari. Hari ketiga dia dah telefon dah. Kamu ni nak tengok aku gedok. Datang tengok le. Cadangnya datang nak tengok. Dia dah bawa beg keluar sekali jalan. Kerana tak betah. Tak gembira. Walaupun semua dihidang. Umi mana nak hidang tak sempat kan? Dia masak sendiri, dia pilih apa makan, dia nak noneh-noneh. Orang tua ni rupanya kalau dia dah beri kebebasan duduk di dapur, dia bahagia. Okay? Mak ayah ini kalau ada masa untuk kita sembang-sembang, bagi dia buat air apa, kuih apa, masak apa, sayur apa, lantak dia nak masak apa. Dia akan rasa rumah itu macam sikit-sikit lah rumah dia. Faham? Jadi sekali lagi saya mohon pada semua ibu ayah, pertama sayang Tuhan. Kerana kita dapat jodoh dari Tuhan, kita dapat rezeki dari Tuhan, kita dapat anak dari Tuhan, kita dapat nyawa dari Tuhan. Jangan dah kesak nada baru ingat Allah. Jangan. Boleh? Jadi pertama tolong ambil berat pasal anak. Ambil berat maknanya apa? Bukan dah makan, dah minum je. Nampak muka macam tak gembira je. Ada apa? Tak ada apa. Anak akan jawab tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Betul? Tolong buka hatinya. Setiap pagi 2 kali, pagi peluk sekali, malam peluk sekali. Ketuk pintunya, peluk. Mak sayang kamu. Mak sayang kamu. Mak sayang kamu. Oh, habis dah waktunya. Bukan nampak apa buat tulis tu. Tu dema. 40 batu. Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Tolong sayang Tuhan. Jangan mana kamu nak buat terpulang. Siapa tak ada Tuhan di hati, tak ada Tuhan dalam fikiran, tak ada Tuhan dalam perbuatan, tak ada Tuhan dalam pergaulan,
je Tuhan dalam kerjaya, tidak jumpa namanya bahagia. Ini nombor satu. Jangan anggap Tuhan senang dah. Jangan anggap Tuhan nak aja bagi kita dah. Boleh? Dan nombor satu, pastikan anak taat perintah Tuhan. Kemudian anak taat perintah mak ayah. Bila taat Tuhan bermakna kamu taat mak ayah kamu seperti kamu taat Tuhan. Maknanya mak ayah Tuhan nombor 2. Kita tidak akan jumpa yang namanya bahagia kalau mak mentua, mak sendiri tak happy dengan kita. Bawa anak jumpa mak datuknya. Kawan saya kata ada neneknya meninggal. Jom kita balik kampung, nenek meninggal. I don't feel like missing her. Saya tak rasa pun kehilangan nenek. Saya tak pernah rasa nenek itu hidup dalam hati saya. Nangis, maknya datang. Saya kata, awak yang buat tak pernah tidur rumah nenek. Datang hantar duit, lepas tu balik. Mentang-mentang keretanya besar. Mentang-mentang laju. Betul ke tak? Anak tak pernah kenal mak ayah neneknya. Jadi jangan mimpi besok anak nak sayang kita. Kalau kita tak sayang mak ayah, tak tunjuk macam mana sayang dengan mak ayah, minta maaf banyak. Kamu esok duduk tepi jalan. Welfare house. Kita negara menua, faham tak? Orang tua lebih ramai besok. Itu yang pertama Umi pesan. Kedua, setiap kali kerja jangan lupa Allah. Sebab Allah bagi rezeki. Tak kira dia agama apa. Allah bagi nyawa, Allah bagi kekuatan, Allah bagi kesihatan, Allah bagi rumah. Ya Allah. Betul? Saya nampak tuan pakai jam tuan. Betul? Betul? Okey. Pakai jam siapa tuan? Tuan pakai jam siapa? Bangun sekejap boleh? Sikit. Pakai jam siapa? Jam saya. Dapat jam dari mana? Adik bagi. Pakainya di tangan siapa? Tangan saya. Dapat tangan dari mana? Dari Allah. Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam boleh ngaku hak sendiri? Tak boleh. Jadi pakai jam di tangan siapa? Tangan siapa? Tangan Allah? Allah bagi. Ya Allah. Esok mati kerat. Sebab tak boleh pulang balik dengan Allah. Allah bagi, pinjam. Sebab itu kena balik semua. Betul? Alhamdulillah. Lagi sekali ulang, pakai jam di tangan siapa? Tangan yang Allah bagi, pinjam. Tengok saya pakai mata siapa? Dia kena jawab. Bawah kubur esok dia seorang jawab. Atas kubur ni okey lah. Tengok saya pakai mata siapa? Allah bagi pinjam. Tadi jalan kaki masuk dewan pakai kaki siapa? Kaki yang Allah bagi pinjam. Telinga dengar suara saya pakai telinga siapa? Allah yang bagi pinjam. Otak sekarang boleh fikir nak datang sini pakai otak siapa? Jantung pernah berhenti ke tak? Tak pernah. Siapa jaga jantung anda? Anda pakai jantung siapa? Jantung yang Allah bagi, pinjam. Allah boleh bagi balik. Bila-bila Bapak ambil balik. Betul ke tak? Oleh kerana seluruh anggota ini pinjam dari Allah. Jangan sampai anggota ini lawan Allah. Solat lah. Kubur lain-lain. Suruh solat sikit perut. Jangan barak sangat. Oleh kerana seluruh hidup kita pakai anggota yang Allah bagi, pinjam, maka tolong bawa anggota ini untuk tidak lawan Allah. Tolong bawa anggota ini taat Allah. Tolong bawa. Ampun, itulah rumah. Terima kasih banyak. Boleh faham? Jangan bawa anggota ini untuk lawan Allah. Ingatkan anak, tangan kamu untuk tulis. Tangan kamu bukan untuk lempang
Sebab itu guna tangan ini untuk pegang anak, ya Allah. I love you. Maaf banyak. Anak yang dapat banyak tepuk dari mak ayahnya, dia akan ingat mak ayahnya dimanapun dia berada. Boleh ke tidak? Mak yang minta maaf banyak lah, anak lupa banyak daripada ingat. Ada mak anak berbulan-bulan tak telefon mak dia. Ada ke tak ada? Mak bapak yang ada dalam dewan yang tak ingat dengan mak bapaknya, jangan mimpi anak nak jaga kita. Boleh faham? Oleh itu Allah bagi anggota ini, mata Allah bagi jangan tengok maksiat, kaki yang bagi jangan pergi tempat yang tak cantik, perut yang Allah bagi jangan masuk yang haram, telinga yang Allah bagi jangan dengar yang gosip. Ni wah ada 4 lori ni sampah yang Allah bagi kat kamu. Nak pakai sampah ke nak pakai yang lain? Oleh itu sekali lagi bangun balik kekuatan. Kekuatan pertamanya nak dibangun, tolong sayang anggota ini. Tolong sayang anggota ini supaya tak lawan Allah. Tolong sayang anggota ini jangan buat salah. Tolong jaga anggota ini jangan tambah dosa. Bila bohong, bila dengki, bila sakit hati, bila tak buruk sangka dengan anak, kamu pergi mana? Pergi mana? Lambat balik pasal apa? Ya Rabbi, syukur alhamdulillah anak ibu dah balik ya Rabbi. Maka sekali lagi, oleh kerana manusia paling Allah sayang, jangan marah orang lelaki. Allah paling sayang orang perempuan. Ada yang perempuan sini? Ada kan? Okay. Tolong rasakan, Allah dah bagi aku, wanita adalah orang paling istimewa. Aku bagi nama aku kat perut dia, namanya Rahim, betul? Aku bagi seorang isteri, seorang ibu, doanya 3 kali laju. Mak doa, ayah doa. Allah angkat doa mak 3 kali speed. Okay? Daripada doa ayah. Doa ayah 1 speed je, 1 laju je. Tapi doa mak berapa kali? 3 kali laju. Kalau pagi ni doa mak mungkin dapat pukul 10. Doa ayah mungkin dapat tahun depan. Apalagi ayah yang sombong dengan anak, ayah yang garang dengan anak, ayah yang bersakitkan hati anak, ayah yang selalu tak pernah berterima kasih dengan anak. Umi ada banyak kes. Saya dah 3 tahun tak cakap dengan ayah saya. Saya sudah 4 bulan tak cakap dengan ayah saya. Jangan main-main tau. Sebab dia kucing saja, anak benci ayah seumur hidup. Okay. Ayahnya lempang dia sekali je. Tangan ayah ni makhluk, jangan guna untuk lempang anak. Karena kesannya anak benci dengan ayah seumur hidup, walaupun sekali lempang. Boleh faham tak? Jadi dalam rumah kita, rumah tuan-tuan, rumah sendiri ke pinjam? Ingat pinjam. Anak tu jadi punya ke pinjam? Isteri tu pinjam ke bukan? Suami pinjam ke tak? Sebab itu tatap wajah suami, ya Allah, jalan bang, pergilah ke dewan, panjang umur balik. Suami pula pesan ke isteri, tengok wajah abang ni. Abang tak tahu sama ada abang sempat balik ke tak. Ramai tak orang tak sempat balik? Ramai tak sempat tengok anak, tengok ayah, tengok mak. Ramai. Jadi selalu fikirkan, ajal itu di tangan Tuhan. Umurnya panjang ke pendek? Siapa yang rasa umur panjang akan mati cepat. Umur sebenarnya sangat pendek. Jadi sekali lagi bangun kekuatan. Pertama untuk bahagia, pertama untuk sayang anak, tolong sayang mak ayah. Jadikan mak ayah raja kerana rezeki yang sikit. Siapa sayang mak ayah dia, siapa doa mak ayah dia, siapa telefon mak ayah dia, siapa jadikan mak ayah dia nombor 1,
Allah akan angkat keluarga itu high class. Allah ampun dosa, Allah berkat rezekinya, Allah tenteramkan hidupnya. Ada seorang ahli perniagaan yang maju sangat. Kerana banyaknya duitnya tak sempat tengok mak dia. Bila Allah terlukupkan, baru dia tahu. Baru jumpa Tok Imam, Ustaz. Kenapa saya bergerak jatuh tonggeng-tonggeng? Macam mana hubungan kamu dengan mak ayah kamu? Saya dah lama tak jumpa mak ayah. Baliklah. Di tangan kita ada kuasa nak bagi anak bahagia atau anak sengsara. Di mulut kita ada doa nak bagi anak bahagia atau anak sengsara. Dalam hati kita, dalam doa kita, dalam otak kita, dalam ingatan kita, modal nombor 1 untuk bagi anak bahagia. Oleh itu jangan putus doa. Ya Allah, selamatkan anakku pergi sekolah. Ya Allah, aku tak boleh nak jaga. Aku serah padamu ya Allah. Boleh ke tidak? Sekali lagi bangun kekuatan. Kekuatan yang nak diangkat pertama apa tadi? Tolong sayang anak sebagai anugerah hadiah dari Allah. Boleh? Jangan tengok anak sebagai beban. Walaupun anaknya meragam. Anak meragam tanda dia matang. Anak meragam kerana kita tak banyak ilmu. Anak meragam kerana ada benda yang dia tak puas hati. Jangan hukum. Tanya. Kamu nak ayah buat apa? Kamu nak mak buat apa? Jangan sampai tua tangan tak pernah rasa itu tangannya Allah. Bagi pinjam, ingat tak? Isteri anda tu pinjam, anak anda tu pinjam, betul? Maka bangun kekuatan. Sekali lagi, doa paling mahal adalah doa mak ayah. Tunjuk aja paling mahal adalah tunjuk aja dari ibu dan ayah. Ayah Pak Allah nak walaupun mak tak sekolah tinggi. Jangan ngaku bodoh dengan anak. Kerana kita guru terpandai pada anak. Anak tiru cara kita, anak tiru cakap macam kita, anak tiru pakai tudung macam kita, anak tiru masak macam kita, betul? Siapa masak sendiri tak pernah tengok mak ayahnya masak? Mampus tak jumpa apa. Betul ke tak? Jadi sekali lagi, ibu dan ayah adalah raja dan pemasyuri yang menentukan rumah itu istana pun ataupun sengsara. Jadi mak ayah jangan pakai rumah sengsara. Pergi pejabat, balik pejabat. Boleh ke tidak? Jadi sekali lagi dengan waktu yang ada nak tanya apa-apa tak? Ni bagi 5 minit. Ada? Tuan-tuan belum jadi mak bapak yang anaknya di penjara. Tuan-tuan belum jadi mak bapak yang anaknya di pusat serentik. Tuan-tuan belum jumpa anak yang jadi mak ayah yang anaknya sudah di pusat akhlak. Ada tak? Anaknya masih normal, anaknya masih sekolah, anaknya masih berada depan dia. Oleh itu sayanglah anak. Bangunkan jiwa ini, jiwa untuk hidup, membantu anak jadi lebih baik dari saya. Okay? Umi belajar PhD bukan nak tunjuk pandai siapa-siapa. Nak bagi tahu ke anak miskin papa ke dana ini boleh sampai ke mana yang kita mahu. Bergantung pada impian. Bina impian ke anak. Mak kalau boleh nak anak mak dia jadi A, B, C, D, E. Sebutlah apa pun. Jadi tak jadi nombor 10. Tapi bina impian. Ya Allah, anak ibu ni memang, anak ayah ni memang. Jangan sebut nama dia. Anak ibu, anak ayah. Kamu anak ibu, faham? Tak nak dengar cakap ibu, nak dengar cakap siapa? Tak ada baik dengan ibu pergi mana sengsara. Tak bagi mak ayah duit, tak. Mati tak cukup. Walaupun bagi RM1. Mak saya baru pen in RM1. Boleh ke tak? Sanggup ke tak? Ayam gunting pun RM5. Maka sekali lagi bangun kekuatan. Kalau tak ada apa yang nak ditanya, maka sekali lagi Umi mohon maaf banyak-banyak. Maaf atas mungkin tak cantik penyampaiannya. Mungkin tak sedap bahasanya. Okay? Tapi apa yang Umi minta, apa yang Umi harapkan, tuan-tuan jadi orang yang sangat ambil berat
Makannya pukul berapa, minumnya pukul berapa, bajunya baju apa, keluarnya pukul berapa, baliknya pukul berapa, kawatnya siapa? Umi kontrak dengan anak, keluar yes, balik sebelum maghrib. Tapi buat alasan tertinggal bas, balik lepas maghrib. Nak kena empuk, betul tak? Be caring, ambil berat. Ambil berat kawannya siapa, ambil berat makannya siapa. Memang sibuk sikit. Memang, alah boring lemak ni semua nak tanya. Biar lantak je boring selagi mak hidup. Esok mak dah mati, kamu terpulanglah kamu nak buat apa. Faham tak? Mi ada satu anak lelaki. Ya Allah, jadi kaki motor, sakit perut. Okay? Akhirnya bawa semua kawan tu datang rumah. Apa saya buat? Ambil kuali besar, masak Maggi. Boleh faham? Bagi makan semua anak-anak motor. Ini budak ni begini. Kita dapat tengok muka anak kita. Kita dapat tengok muka anak kawan kita. Ini beragam, ini sombong, ini bengkak, ini kedekut, ini begitu, ini begini. Kita ramalkan. Anak yang tahu. Oh betul loh mak. Dia nak merokok, nak pakai rokok orang. Boleh faham. Kenal anak-anak. Tahu apa hobinya. Tahu nak bawa pergi mana. Nak bergelah kat mana. Boleh faham? Itu namanya caring. Jangan biar dia dah besar. Hantu tu pun besar juga. Okey, sebab itu sampai tua pun tanya. Ambil berat. Boleh? Itu namanya C. Nama kataannya kat dia. Kat C-U-T. Okey. Pertama, caring. Betul? Kedua, trusting. Understanding. C-U-T. Cakap betul balik kong. Okay? Caring, understanding. Anak aku ni period tu pasal angin satu badan. Anak aku ni nak girlfriend tapi dia tak ada girlfriend, tak laku. Anak aku ni bang yang sakit perut, dia nak pakai seluar jin, nak pakai seluar kembang sampai habis, ampah semua kena sapu. Betul? Tu dia nak seluar kecil. Anak laki, saya satu je anak lelaki. Pergi gunting sampai form 5. Gunting rambut ni, pergi dengan mak. Abang kalau pakai cutting macam ni, you look so handsome. Dia ke mak? Okay, kamu buat macam ni. Nak beli baju, pergi supermarket. Beli baju. Supermarket ke? Emporium. Supermarket barang ni tak? Dia pilih baju petak-petak. Anak ambil tinggi. Kalau baju petak-petak, nanti orang main dam kat belakang kamu. Tak boleh pakai petak-petak. Contoh. Artinya give guide. Supaya anak ada pegangan. Boleh faham? Itu namanya trust your children. Jangan bohong dengan mak. Kamu sikit perut kan? Siapa bohong dengan mak, dia tak sihat. Takut anak. Boleh faham? But trust your son, your daughter. Dia cakap apa, cikgu cakap lain, dia cakap lain. Dia dituduh merokok dalam tandas. Tandas tu 3. Dia duduk tandas tengah-tengah. Yang merokok tandas nombor 1. Angin tiup, dia terus keluar pada 3 tandas. Akhirnya 3 kena hukum. Betul? Cikgu panggil gantung seminggu. Kenapa? Merokok. Datang depan. Dia dah cakap dengan cikgu, saya tak merokok. Orang hujung merokok. Tapi angin ni keluar semua. Jadi 2 orang jadi mangsa. Pergi jumpa cikgu. Okey, dia digantung. Balik interrogate. Sayang, cuba cerita kat mak. Sebenar-benarnya abang merokok ke tak? Tak ada, mana ada. Jangan tinggi-tinggi suara, sikit cakap. Sebab kalau orang yang benar, dia cakap sikit je. Tak ada, mak, dia cakap dah. Tapi cikgu tak nak dengar. I trust you than your teacher. Mak percaya anak mak daripada percaya cikgu. Faham tak? Supaya anak ada self-confident. Duduk rumah seminggu. Okay. Bersila dia seronok hidup. Bangun tengah hari. Cuti dia gantung sekolah. Apakah? Patutnya buat homework kat sekolah, kat rumah. Betul? Dia gantung seminggu tak buat apa-apa. Tak ada assignment apa-apa. Bahagia dia. Betul? Last. Trust your husband.
Saya tahu abang takkan bohong saya. Abang tahu kamu tak akan bohong ayah. Jek dia, bagi dia tak, pegang dia, jangan bohong. Boleh ke tidak? Trust. Ramainya mak ayah tak percaya anak dia, ya Rabbi. Dari hari ini sampai mati, trust your children. Boleh ke tidak? Salah betul nombor 10, Allah akan beritahu. Allah akan tunjuk, Allah akan guide. Tak dapat hari ini, besok, tak dapat besok, lusa. Allah pasti bagi. Boleh ke tak? Boleh. Dan last one apa tadi? Caring, understanding and trusting. 3 perkara ini belum bangun sampai mati, bahawa mak percaya kamu anak baik. Mak percaya kamu begini. Walaupun kena bohong, memanglah kena bohong. Betul ke tak? But never break your trust. Kerana di hujung hati kamu, Allah akan ampun semua dosa anak. Tapi kalau kamu tuduh, kamu biar anak terkapai-kapai bermana, Allah lusa nak ampun. Boleh? Dan akhir sekali, jadikan anak anda sebagai daripada sumber mengapa anda perlu hidup. Anda perlu hidup kerana anak anda perlu nasihat. Boleh? Jadi mikrofon pun dah rasanya dah habis dah masanya. Tak ampun, minta maaf. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran. Tahniah. Walaupun tujuannya bukan dengar ceramah, tapi nak jambil duit. Doa. Sombong, buruk sangka, betul? Memang menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah yang temukan kita hari ini. Dan andai kata ini pertemuan terakhir Umi dengan semua anda sekalian, dan bila mendengar berita Umi berangkat berjumpa Allah.